Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, tunggu kejap. Lagi 1 minit. Ramai tak datang hari ni, tak pasti. Okay, so boleh buka kamera, kita nak mulakan kelas. Okay, Zara dengan Alisha. Aish dia dekat kampung lah, so line dia slow sikit. Okay, cepat. Zara dengan Alisha boleh buka kamera. Alisha 1, Alisha 2, Alisha 3, buka dah. Zara, awak balik setiap minggu ke? Ataupun ada minggu-minggu yang awak balik? Kalau raya balik setiap minggu. Oh, okay. So lepas ni tak tahu lagi lah. Okay. Lepas ni balik 2 minggu. 2 minggu sekali. Okay, that's good. Okay, thank you. So kita baca doa dulu, boleh buka balik kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang mesej teacher 2 orang tak datang, mungkin beraya lah kot kan. Yang lain tu teacher tak pastilah. Okay, teacher akan discuss homework awak. Sekejap ya. Untuk homework kan, pelajar yang buat salah banyaknya tak hadir kan. Yang awak hari ni okey lah. Tak banyak sangat salahnya. Sekejap ya. Zara punya je teacher tak sempat nak check lagi. Sekejap. 1 second. Okay. Kita tengok dekat sini soalan nombor 3C. Okay, kita tengok soalan 3C. Right. Kita akan bincangkan semua yang tak ada ni lah. C, D, E dengan yang bawah ni E. 4 soalan kita akan bincang. Okay, so 4X sama dengan 5M kurungan A tambah 3X. Okay, so nak buat macam mana ni?
Salin balik ya. A tambah 3X. Dekat sini awak kena kembangkan dia lah. Dia suruh cari nilai apa? Ungkapkan X. Ungkapkan X sebagai rumus. So ada X dekat sini. Sini ada X, sini ada X. Jadi kita kena kembangkan dahulu. Okey, 5M darab A, awak akan dapat 5MA. Okey, 5M darab 3X, awak akan dapat 5 darab 3, 15. M darab X dapat MX. Okey, sama dengan 4X. Right, so dari sini awak tengok dekat sini. Sini kan ada X kan. Kita bawa positif 15X ni ke sebelah kiri. Dia akan jadi apa? 4X tolak 15MX sama dengan 5MA. Right. So dari sini, sini ada X, sini ada X. Alisha, teacher nak buat apa? Kalau ada 2X dekat situ, apa teacher boleh buat? Samakan dia. Bukan samakan. Kita faktorkan dia. Okay, kita buat apa? Faktorkan. Faktorkan dia. Okay, faktoriskan dia. So, keluarkan X, dia akan jadi, apa yang tinggal dekat situ, Alisha? 4 tolak 15M. Tolak 15M. Okay, awak keluarkan X dekat sini, dia jadi 4 tolak 15M. Okay. So, sama dengan 5MA. Alright. So, kita nak singlekan X. Ingat, ini adalah darab. Okay, 4 kurungan tu maksudnya darab lah. 4 darab 4. 4 pula. X darab 4 negatif 15M. Jadi, bawa keseluruhan ni ke sebelah kanan, jadikan dia bahagi. So, X sama dengan 5MA dengan 4 tolak 15M. Okay, so inilah jawapannya. Okay, ada yang nak tanya ke? Semua okey ikut ni Ash okey ke tak okey? Okey. Okey. Okey ya. Alright. Kita pergi kepada D. 8X tambah 11Y sama dengan 5X per 2M. Salin balik. 8X tambah 11Y sama dengan 5X per dengan 2M. Okay, so dari sini kita nak buat apa? Ash, teacher nak buat apa? Teacher nak cari X ni. Sini ada X, sini ada X. Apa yang teacher boleh buat dulu? 2M Bawa naik bawa naik atas. pergi atas. Dia jadi apa kalau buat naik atas? Dia jadi darab. Darab, betul. Bagus. Sebab kedudukan dia di bawah, dia sebenarnya bahagi kan. 5X per 2M ini bahagi. Bila kita bawa naik atas, dia jadi darab lah. So 2M, darab letak kurungan macam ni lah. 8X tambah 11Y sama dengan 5X. Okay Ash, bantu teacher kembangkan dia sekejap. Bantu teacher kembangkan dia. 2M 2M darab darab 8X 16MX. Bagus. Tambah 22 tambah 2M darab 11Y 2M 22 11Y 22MY MY sama dengan 5X. 5X. Okay, sekarang ada dekat sini X, ada dekat sini X. Nak kena buat apa ni? Darab. Darab. Salah. Sekalikan X dia, bawa X ke satu tempat.
Iaitu 5x ni bawa ke sebelah sini jadi apa? 5x Jadi bawa ke sebelah kiri jadi negatif. negatif, betul. 16mx letak dekat sebelah tau. Tolak 5x. Okey. Sekarang positif 22my ni bawa ke sebelah kanan. Jadi apa? Negatif 22 MY. Alright, good. Okay, hilang dah semua ni kan? Mana semuanya? Zara, 16mx tolak 5mx. Okay, ada 2x dekat sini. Teacher kena buat apa tadi? Macam yang sebelah ni tadi? Kena samakan. Bukan samakan. Awak tengok dekat sini ada x sebelah dia tadi ya. Ni ada x, sini ada x. Dia buat apa tu? Faktorkan. Faktorkan dia. Okey. Faktorkan dia. Jadi keluarkan x. Keluarkan x. Apa yang tinggal Zara? 16 tolak 5. 16 apa? 16M Ada tolak pun 5. 16M tolak 5. Ada pun boleh ubah kat situ. 16M tolak 5 sama dengan negatif 22MY. Okey. So ingat operasi ni darab. Bawa 16M tolak 5 ni. Bawa ke sebelah jadi apa Zara? Kita nak bawa 16M tolak 5 tu jadi apa? Ingat dekat sebelah ni. Kita bawa 4 tolak 5M ni. Bawa ke sebelah jadi apa? Jadi Ni ingat dekat sini. Sini X darab dengan 4 tolak 15M. Bila darab, bawa ke sebelah jadi apa? Zara? jadi bahagi. Jadi bahagilah. Darab bawa ke sebelah jadi bahagi. Sama juga dengan sini. X darab dengan 16M tolak 5. Jadi 16M tolak 5 bawa ke sebelah jadi apa Zara? Jadi bahagi. Bahagi So negatif 22MY per ataupun bahagi dengan 16M tolak 5. Okay, so inilah dia jawapannya. Teacher bagi masa 1 minit untuk salin. Siapa yang salah? Siapa yang salah kan? Nanti kan awak cuba padam balik, buat balik. Tahu? Padam balik, buat balik. Nanti awak nak exam, padam balik semua latihan ni, buat balik. Dapat tak? Kan? Exam akan keluar benda-benda macam ni lah. So nombor 3D. 3D. 22MY 5 tolak 16. Jawapan dia nanti kan, yang ni boleh tukar simbol dia. Negatif kita tukar jadi positif. Dia jadi apa? 22MY. 16 ni tukar jadi negatif. Negatif 16M tambah 5. Boleh tukar dia. Kenapa nak tukar dia punya simbol tu? Dia macam bagi cantik lah. Dia nak bagikan cantik. Negatif 22MY jadi positif 22MY. Negatif, positif 16M jadi negatif 16M. Negatif 5 jadi positif. So lagi cantik kita akan buat macam ni. 22MY per dengan 5 tolak 16M. Ni lagi cantik sebab dia positif-positif kat depan dia. Tapi kalau awak biarlah keadaan macam ni pun boleh je. Tak ada masalah. Okay. Okay, dah? Siapa yang salah? Dah ke belum?
Dah satu, dah kedua, dah ketiga. Okey, habis. Alright, seterusnya E. Buka kamera, tak nampak muka ni. Amir, Zara dengan Alisha. Okey Amir, bacakan soalannya E. 7x tambah 5 per 5x tolak 8 sama dengan 3y. Okey, so dia nak cari X. Okey, dia nak cari apa Amir? Dia nak cari ungkapan x sebagai rumus. Ungkap X dalam sebutan Y. Okey, so apa yang kita kena buat dekat sini? 5x tolak 8 tu bawa jadikan dia darab. 3y Bawa naik ke atas jadi darab. darab. Kenapa awak jadikan dia darab? Sebab dekat sini dia dekat bawah. Bawah ni maksudnya bahagi. Kan? Dekat bawah tu kedudukan dia bahagi. Bila bawa naik atas dia jadi darab. Okay. So teacher letak macam ni 7x tambah 5 sama dengan, buat kurungan dulu. 3y kurungan 5x tolak 8. Buat dia kurungan dahulu. Okey, bila dah buat kurungan, lepas tu nak buat apa? Kembangkan. Kembangkan dia. Dalam bahasa Inggeris kita sebut expandkan dia. So jadi apa dekat sini? 15xy tolak 15xy tolak 24y. 24y, betul? So 7x tambah 5 dekat sini. Okay, sekarang kita nak ungkapkan x. Ingat, kita nak ungkapkan x. Jadi dekat sini ada x, dekat sini pun ada x. Jadi nak buat apa sekarang? Okay, kalau nombor yang ada x tu kita kena pastikan dia selalu berada dekat kiri belah. Jadikan x semua dekat sebelah kiri, betul? Lepas tu nak buat apa? Jadikan dia negatif 15xy masa letakkan dia dekat belah kiri tu. Ya, betul. Positif 15xy bawa ke sebelah jadi negatif. So 7x negatif 15xy. Okay. Positif 5 nak buat apa? Positif 5 bawa dia ke kanan pula, jadikan dia negatif 5. Jadikan dia negatif. Salin balik. Sama dengan negatif 24y negatif 5. Okay, maksudnya semua yang x, ingat kita nak x dalam sebutan y, semua yang x bawa ke sebelah kiri. Yang tak ada x bawa ke sebelah kanan. Sebab itulah positif 5 bawa ke kanan. 15xy bawa ke sebelah kiri. Okay, bila dah ada dekat sini x, ada dekat sini x, apa yang patut kita buat Amir? Faktorkan. Faktorkan dia, keluarkan x dekat sini, faktorkan. Dia jadi apa? Jadi 7 tolak 15y. 7 tolak 15y sama dengan negatif 24y negatif 5. Yep, correct. Okay. Sekarang kita nak singgalkan x, asalnya kurungan ni darab. Betul? Betul. Jadi bawa 7 tolak 15y tu ke mana? 57. Bawakan dia ke kanan, bawakan dia ke bawah pula, jadikan dia bahagi. Bahagi, betul. So negatif 24y negatif 5 per dengan 7 tolak 15y. Okay, macam mana kita nak jadikan dia cantik? Kan, nak jadikan dia cantik. Cantik, menarik, kau memang the bomb. Amir, agak-agak macam mana teacher nak jadikan dia cantik ni? Ni tak cantik ni sebab dia ada negatif kat depan ni. Tukar saja simbol. Negatif 24y, jadikan dia positif. 24y. 24y. Negatif 5 tukarkan jadi? Jadi positif 5. Positif 5. Positif 7 tukar jadi? Negatif 7. Negatif 7 letak kat sebelah sini. Okay. Negatif 15y tukar jadi? Positif 15y. Positif 15y. Ini cara dia. Ni jawapan yang cantik. Jadi terbalikkan saja dia punya. Ya, terbalikkan dan pastikan di depan ini positif, di depan ini positif.
letak negatif dekat sebelah kanan. Faham? Okey. Dia jadi cantik lah. Kan? Dalam matematik ni ada cantik dia juga. Macam kita lah make up bagi cantik. Sama juga matematik. Kalau dia tak ada masalah negatif 24Y tolak 5 tu boleh. Kan? Tetapi dia kurang cantik lah. Okay. So dia akan jadikan positif 24Y tambah 5. Positif 7 jadikan dia negatif, letak dekat belakang. Negatif 15Y ni jadikan dia positif, letak dekat depan. Okay, siapa yang tak faham ni? Teacher tukar simbol ni. Ada tak yang tak faham? Faham. Boleh faham tak yang teacher tukar simbol? Faham Alisha mana gambar? Hilang dah Alisha ni. Faham tak teacher tukar simbol ni? Faham Zara? Okay. Faham. Okay Kalau salah betulkan. Siapa yang salah betulkan. Teacher bagi masa 1 minit untuk betulkan. Sebelum teacher masuk last question untuk homework lah. Okay, last question untuk homework. Yang D ni tadi pun tukar jadi 22 MY per dengan 5 tolak 16. Baru dia cantik. Kalau tengok jawapan belakang dia akan jadikan dia positif lah. Nombor 3E ni kan. Jawapan belakang dia 5 tambah 24 Y per dengan 5Y tolak 15Y tolak 7. Okay, habis ya? Alright, boleh buka kamera balik, hilang dah kan. Kita buat yang soalan E sekejap. Alisha? Ya. Buka kamera tak? Saya tak nampak lah awak. Okay, Alisha. Bacakan soalan ni 8. 8x kuasa 2 tolak 17y kuasa 2 sama dengan 63. Okay. Okay, yang B kejap lagi saya ajar. Kita buat ni dululah. Tak apalah buat yang ni dulu. 8x kuasa 2 tolak 17y kuasa 2 sama dengan 63. Dia nak ungkapkan y sebagai rumus. Jadi yang kita tak nak adalah x, betul? Nak buat apa Alisha? (8x kuasa 2) Tukarkan dia jadi bukan, bawa ke sebelah jadi jadi punca kuasa 2. belum lagi. 17 negatif 17y kuasa 2, ini 8x kuasa 2 bawa ke sebelah jadi negatif. Bawa ke sebelah dulu. Faham? Bawa ke sebelah jadi apa? Negatif. So 63 negatif 8x kuasa 2. Okay, kita ulang 8x kuasa 2 bawa ke sebelah jadikan dia negatif 8x kuasa 2. Okay, so sekarang kita nak tinggalkan y kuasa 2. Dekat sini negatif 17y kuasa 2 maksudnya negatif 17 darab y kuasa 2. Okay, teacher nak bawa negatif 17 ni ke sebelah. Jadi apa Alisha? Teacher nak bawa negatif 17 ni ke sebelah. Jadi apa? Jadi negatif 17. Salah. Dia operasi darab. Negatif 17 darab y kuasa 2. Jadi bila kita bawa negatif 17 ni dia jadi? Bahagi, bagus. So 63 tolak 8x kuasa 2 per dengan negatif 17. Okay, bahagi. Kan, darab bawa ke sebelah jadi bahagi. Okay, sekarang kita nak bila y kuasa 2, awak bawa ke sebelah jadi punca kuasa. Kalau punca kuasa, kita bawa ke sebelah jadi kuasa 2. Itu beza dia. Faham tak? Okay, so sekarang kuasa 2 bawa ke sebelah jadi apa, Alisha? Punca kuasa 2.
punca kuasa 2. So dia jadi dekat sini 63 tolak 8x kuasa 2 per dengan negatif 17 punca kuasakan dia. Okey. Disebabkan negatif 17 ni tak cantik, teacher nak cantikkan dia, nak buat macam mana Alisha? 63 ni akan jadi apa? Jadi negatif. Negatif letak kat belakang. Negatif 63. Okey, negatif 8x kuasa 2 akan jadi Positif. positif 8x kuasa 2. Per dengan negatif 17 akan jadi Positif 17. positif 17. Settle. Okey tak ni? Boleh faham ke ni? Boleh Boleh. First step dia ialah kan? Bagus. Kita bawa dulu 8x kuasa 2 tu ke sebelah jadi negatif. Tinggalkan negatif 17y kuasa 2. Itu first step dia. Second step dia ialah negatif 17 tu dia darab. Bila bawa ke sebelah jadi bahagi. Apa dengan negatif 17? Kemudian kuasa 2 bawa ke sebelah jadi punca kuasa. Okay? So terbalik, sebabkan kat sini ada negatif 17 tak cantik, kita tukarkan semua simbol. 63 jadi negatif 63. Negatif 8x kuasa 2 jadi positif 8x kuasa 2. Negatif 17 jadi positif 17. Amir, faham tak kuasa 2 ni? Mak awak kata awak tak faham. Boleh tak? Tak ada, Mak saya dah ajar, dia dah faham, saya faham. Macam mana? Dan dia dah ajar saya balik, saya dah faham. Dah faham dah? Okay, good. Okay. Dah salin siapa yang salah ni dah salin ke belum? Dah Okay, one more. Kita pergi dekat sini. Siapa nama Ash, bacakan. U sama dengan B U apa ni? Bahagi. baca silent je. Punca kuasa. Bukan bahagi, punca kuasa. Kuasa V2 tolak V kuasa 2 V tolak. kuasa 2 tolak 2 AY. Okay. So teacher salin U sama dengan punca kuasa V kuasa 2 tolak 2 AY. Dia nak ungkapkan Y sebagai rumus. Bila Y sebagai rumus, keseluruhan dia yang ini letak dia dekat sebelah kiri, U letak dekat sebelah kanan. So dia jadi apa? Punca kuasa V kuasa 2 tolak 2 AY salin balik sama dengan U. Okay. Ash, punca kuasa ni bawa ke sebelah jadi apa? Darab. Punca kuasa bawa ke sebelah jadi? Darab salah. Punca kuasa bila bawa ke sebelah jadi kuasa 2. Jadi apa? Kuasa 2. Sama juga dengan sini tadi. Kuasa 2 bila bawa ke sebelah jadi punca kuasa. Nampak tak? Kuasa 2 bawa ke sebelah jadi punca kuasa. Punca kuasa bawa ke sebelah jadi kuasa 2. Terbalik. Okay. So, kita letak dekat sini U kuasa 2. Sama dengan V kuasa 2 tolak 2AY. Okay, ingat kita nak cari Y. Ash, nak bawa apa? Kita nak cari Y. Siapa yang kita tak nak? Negatif 2AY. Salah. Kita nak Y ni. Jangan usik Y ni. Apa yang tak nak dekat situ? Negatif 2A. Salah. V kuasa 2 ni dulu bawa. Bawa apa? V kuasa 2.
Okey, V kuasa 2 bawa ke sebelah jadi, ini positif bawa ke sebelah jadi V. Positif bawa ke sebelah jadi, teacher dah sebut dah. Positif Negatif. bawa ke sebelah jadi negatif. Negatif. Teacher dah sebut dah. Negatif V kuasa 2. Ni positif. Bawa ke sebelah jadi negatif lah. Okey, sekarang kita nak Y. Yang kita tak nak apa? Negatif 2A. 2A. Okey, awak tengok dekat sini. Negatif 2 darab A darab Y. So, kita tak nak yang negatif 2A ni. Kita nak Y sahaja. Faham tak? Jadi bawa ke sebelah jadi apa kalau darab? Bagi. Bahagi, betul. So, Y sama dengan U kuasa 2 tolak V kuasa 2 per dengan negatif 2A. Okay? So, kita tengok dekat sini, simbol dia negatif, tak cantik. Jadi, teacher nak kena buat apa? Ash. U ni tukarkan. Jadi apa? U kuasa 2 tukar jadi? Puncak Positif, kuasa kita tukar jadi bukan. negatif. Simbol. Negatif. Negatif U kuasa 2. Negatif V kuasa 2 jadi positif V kuasa 2 letak kat depan. Negatif 2A tukar jadi positif Positif 2A. 2A. So jadilah jawapannya V kuasa 2 tolak U kuasa 2 per dengan 2A. Disebabkan negatif ni dia tak cantik lah. Kita nak tukar jadi positif semua. Jadi tukarkan semua jadi positif. Okay. Okay, itu je. Siapa nak salin boleh salin. Teacher bagi masa. Dan kita akan buat next question. Amir, awak dah naik kereta ke? Dah naik. Oh, okay. Tak apalah. Okay, habis ya yang ni. Kita akan masuk kepada latihan yang seterusnya. Alright. Okay, kita tengok dekat sini Dia suruh cari apa ni soalan ni? Lupa pula dia. Ungkapkan Z sebagai rumus. Dia nak ungkapkan Z sebagai rumus. Okey. Alamak azan. Okey, awak salin jap soalan ni. Kemudian terbalikkan dia. Salin kejap sebentar azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Ya Allah. Okay, so kita tengok dekat sini 750 sama dengan 6Z kuasa 3 kurungan 8X tolak 5. Okay, teacher terbalikkan semua yang ada ni, teacher letakkan sebelah kiri. 6Z kuasa 3, 8X tolak 5 sama dengan 750 sebelah kanan. Okay. So dari sini, teacher nak fahamkan awak 6Z kuasa 3 ni maksudnya 6 darab Z kuasa 3 darab dengan 3X tolak 5. Okay, teacher tukar kedudukan dia jadi 6, Z di depan. Sebab kita nak cari Z kan. Jadi teacher letak Z kat depan Z kuasa 3 darab 6 darab 6X tolak 5. Right. So dari sini, kita bawa keseluruhan 6X tolak 5 ni. Okay. Kita letak kat sini Z kuasa 3, 6, 8X tolak 5 ni. Bawa keseluruhan 6, 8X tolak 5 ni ke sebelah. Bila kita bawa dia ke sebelah jadi apa? Siapa boleh bagi tahu teacher? Teacher nak bawa dia ke sebelah. Jadi darab, bawa ke sebelah jadi bahagi. So jadilah Z kuasa 3 sama dengan 750 per dengan 6 8X tolak 5. Okay. Boleh je kalau awak ambil ni 6 8X tolak 5 bawa ke sebelah. So jadi bahagilah semua. Sebab apa? Sebab dia darab. Bila bawa ke sebelah dia jadi bahagilah. Kalau dia tambah, awak tak boleh bawa ke sebelah jadi bahagi tau. Kita tengok situationnya. Okay. So dia kuasa 3. Siapa namanya Amir. Kalau dia kuasa 3, bawa ke sebelah jadi apa? Jadi Kuasa 3. Kalau Z kuasa 2, bawa ke sebelah jadi punca kuasa 2. Kalau kuasa 3, bawa ke sebelah jadi punca kuasa 3. Punca kuasa 3, bagus. Faham? So, kita bawa 3 ni ke sebelah. Dia akan jadi Z sama dengan punca kuasa 3 macam ni lah. Dalam bahasa Inggeris, cube root. Okay, cube root. So, 750 per dengan 6 8X tolak 5. Saya tahu dia susah sikit lah ni. Okay, saya bagi masa salin
Kemudian nak suruh seorang explain balik. Saya nak suruh seorang explain balik. Macam mana nak buat ni? Oh, kejap. Sabar jap. Sebelum awak buat punca kuasa sini boleh potong baru perasan. Sabar jap. Yang ni boleh potong dulu. 750 potong dengan 6. Bantu cikgu kejap. 750 bagi 6 dapat 125. Betul? 25. 6 bagi 6 dapat 1. Padam balik. So sini 125, sini 1 tak payahlah. Okay, so Z kuasa 3 tadi bawa ke sebelah jadi punca kuasa 3. Tak lawannya. Punca kuasa 3. Okay. 125 ni awak boleh punca kuasakan dia. Pandai tak tekan punca kuasa 3? Awak tekan shift. Okay. Kemudian tekan yang ada rumah tu. Lepas tu tekan 125. Dia akan jadi punca kuasa 3, 125. Alisha dapat berapa? Punca kuasa 3, 125 dapat? 5. 5, betul. So 5 per dengan. Okay, dekat bawah ni awak tak ada 125 ni punca kuasa 3. Yang ni tak ada kan? Ni tak ada apa-apa jadi kena letak balik. Punca kuasa 3, 8x tolak 5. Okay, so inilah dia jawapannya. Dia susah sikit lah ni kan. Tapi kalau awak buat latihan banyak insyaAllah boleh. Okay, nak suruh seorang terangkan balik. Okay, Zara, boleh tak awak terangkan balik soalan ni nak buat macam mana? Boleh. Soalan ni lah 750. Boleh. Zara, dengar tak? Dengar. Okay, baca soalan dia dulu. 750 sama dengan 750 sama dengan 6Z kuasa 3 dalam kurungan 8X tolak 5. okay, kemudian buat apa? 750 tu bawa ke belakang. Okay, terbalikkan dia. Buat apa? Terbalikkan dia. Faham tak terbalik tu? Maksudnya 6Z kuasa 3, 8S tolak 5 bawa ke depan, 750 bawa ke belakang. Cuba sebut balik apa yang teacher kata tadi? Terbalikkan. Okey, terbalikkan. Okey, kemudian nak buat apa? Nak buat apa dengan 6, 8X tolak 5 tu? Bahagi dengan 750. 750 yang bahagi dia. Bukan dia yang bahagi. Faham tak? Apa yang bagi apa? 750 bahagi 6, 8X tolak 5. Okay, so next step adalah Z kuasa 3 sama dengan 750 per 6. 8X tolak 5. Lepas tu nak buat apa? Punca kuasa. Sebelum punca kuasa, potong dulu. Potong 750 dengan 6. Okay, 750 bagi dengan 6 dapat? Dapat 125. 125, betul? 6 jadi 1 lah.
Okey, sekarang baru bawa kuasa 3 bawa ke sebelah jadi punca kuasa. punca kuasa. Okey, punca kuasa 125 dapat punca kuasa 3 dapat 5. Okey, punca kuasa 3 8x tolak 5 tak ada berubah lah, letak sahaja. Okey, habis ya. Kita pergi kepada soalan B. Punca kuasa 16x tolak 2z sama dengan 3m. Dia suruh cari z ya, ungkapkan z. Okey. Sekarang kita ada punca kuasa 3. Alisha, kalau punca kuasa 3 bawa ke sebelah jadi apa? Kuasa 3. Kuasa 3 bagus. Jadi kita letak dulu 16x tolak 2z sama dengan 3m. Buat macam ni. Kuasa 3. Maksudnya 3 kena kuasa 3, m kena kuasa 3. Okey. Dua-dua tu akan kuasa 3 nanti. Okey. Sekarang ingat kita nak z tadi kan? Kita nak z. Kita nak ni z. Okey, yang kita tak nak apa dia dekat situ? 16x. 16x. 16x ni positif. Dia operasi tambah dengan tolak tau. Kalau perasan 16x tolak 2z. Jadi kita bawa positif 16x ni ke sebelah jadi apa? Negatif. Negatif, betul. Salin balik. Negatif 2z sama dengan 3m kuasa 3 negatif 16x. Okey, awak boleh tukarkan terus ni. 3 kuasa 3 dapat berapa, Alisha? $27. 27, M kuasa 3 jadi M kuasa 3 lah. Tolak 16x. Okey. Sekarang kita tak nak negatif 2 ni. Bila awak tengok negatif 2 ni, dia apa? Dia operasi apa dengan Z? Awak tengok operasi dia dengan Z. Operasi darab ke operasi tambah tolak ke? Darab. Darab. Jadi bawa negatif 2 ni ke sebelah jadi apa? Bahagi. Bahagi. So 27 M kuasa 3 tolak 16X per dengan negatif 2. So inilah jawapannya. Kalau dekat sini genap, ini genap boleh potong. Tetapi kalau salah satu tak boleh potong Ni 16 dengan 2 tak boleh potong. Sebab sini ganjil. Okay, so dia tak boleh potong lah situ. Okay, salin sekejap. Teacher akan bagi awak soalan lepas ni. Ash. Oh, Ash. Ash, hilang dah. Ada line ke tiada? Tiada. Tak apalah. Okey, cuba buka buku kuning. Muka surat 23. Teacher nak awak buat soalan A, nombor 3A. Sama je konsep macam yang teacher baru bagi tadi. Konsepnya sama. Okey, punca kuasa 3 bawa ke sebelah dulu.
Ash, ada bawa buku tak? Kalau tak, line tak okey, cuba reply chat. H1, H2, H3. Tak ada dah. Hilang dari radar ni. Ada. Oh, ada. Okey, cuba buat soalan A tu. Lambat sikit dia respon. Lag sikit, okey. Siapa dah siap nanti tanda ting. Siapa kan namanya? Tanda ting macam tu. Amir? Ada bawa buku tak? Ada, saya ada buat soalan A tadi 19 tadi. Saya dengar. Cikgu. Teacher. Siapa yang dah nanti tanda ya? Okey, 2 orang dah. Okey. Zara dah ke? Belum? Zara dah? Okay, good. Dah. Alright, so kita discuss. Punca kuasa 3 19x tolak 5z sama dengan 4m. Siapa ke namanya? Amir, teacher nak buat apa dengan punca kuasa 3 ni? Punca kuasa 3, tukarkan dia jadi kuasa 3. Jadi kuasa 3. So 4 kuasa 3, m kuasa 3 lah. Kalau awak nak buat 4m kuasa 3 pun boleh. Teacher buat macam ni lah, cantik sikit. 4 kuasa 3, m kuasa 3. Cantik sikit. Tebal sangat. So sini tinggal 19x tolak 5z. Okay, kita nak cari z. Sekarang bawa apa? Kita gerakkan positif 19x tu, bawa dia ke kanan, jadikan dia negatif 19x. Bagus. So negatif 5z sama dengan 4 kuasa 3 ni boleh tekanlah kalkulator. 4 kuasa 3 awak akan dapat 64. Okay, 64 m kuasa 3 negatif 19x. Okay, sekarang ini adalah operasi darab. Bawa ke sebelah jadi apa? Jadi bahagi. So 64 m kuasa 3 tolak 19x bahagi negatif 5. Negatif ni tak cantik. Nak tukar dia jadi 64 jadi? Jadi negatif 64 m kuasa 3. Dekat depan dia letak 19x. positif 19x per dengan negatif 5 jadi positif 5. Barulah cantik kan. Matematik ni dia seni dia juga kan. Cantik tak cantik ni. Okay, thank you Amir. Seterusnya, saya bagi contoh dulu Yang ni sekejap lagi awak akan, saya bagi contoh dulu. 108z kuasa 3 darab dengan 6x tambah 4y sama dengan 7. Okay. Bila dia dekat bawah, kita nak cari z ni. Okay. Dia dekat bawah, maksud dia dekat sini, dia tak ada operasi tambah atau tolak tengah-tengah ni tau.
Jadi maksud dia apa? 108 kurungan 6x tambah 4y per dengan z kuasa 3. Faham tak? Kalau dia ada tambah tengah-tengah ni ataupun tolak tengah-tengah ni, dia tak boleh buat macam ni. Sekarang dia tiada tambah atau tolak di tengah. Jadi z ni dia berkongsi. Okay, dia berkongsi dengan 108 dan dia berkongsi dengan 6x tambah 4y sama dengan 7. Okay, kita nak cari z. Ingat, kita nak cari z. Jadi nak buat apa? Ni lain sikit metodnya. Yang ini bawa naik atas, yang ini bawa turun bawah. Okay. Z kuasa 3 bawa naik atas, 7 bawa turun bawah. Dia jadi 108 6x tambah 4y per dengan 7 sama dengan Z kuasa 3. Okay. Next step dia ialah awak potongkan. 108 dengan 7 boleh potong tak? Cuba seorang bahagi dapat berapa? Oh, dapat perpuluhan. Tak boleh lah. So, tak boleh potong. Sebab dapat perpuluhan. Okay. Teacher terbalikkan ya. Z kuasa 3 dekat sini sama dengan 108 6x tambah 4y per dengan 7. Okay. So, kuasa 3 ni kita bawa ke sebelah jadi punca kuasa 3. 108 6x tambah 4y per dengan 7. Settle. Okay? Settle. Cuba bagi masa salin sekejap sebelum kita buat soalan C dalam buku. Okay dah Alright, buka buku awak, cuba buat soalan C yang ni. Yang ni dah siap, teacher nak suruh takat gambar hantar. Nak tengok betul ke tak betul lah buat. Cara dia adalah awak gabungkan semua 1372 7x tambah 8y per dengan z kuasa 3 sama dengan 4. Okay, bawa naik z kuasa 3 turunkan 4 ke bawah.
Siapa dah siap? Tandakan. So that I know. Ataupun dah siap, hantar. Tandakan dulu lepas tu hantar lah. Okay, good. Kan? Dua orang dah hantar. Okay, so kita tengok dekat sini macam mana nak buat. Caranya, yang ni bawa naik atas, yang ni bawa turun bawah. So, 1372 7x tambah 8y per dengan 4 sama dengan z kuasa 3. Okay, dekat sini, kita kena cuba. Boleh potong tak dengan ni? Kalau tadi yang teacher bagi kat atas contoh tadi tu, dia tak boleh potong tau. 108 bagi 7 dia dapat perpuluhan. Okay, kalau dia boleh potong tak ada perpuluhan, cuba awak tekan kalkulator. 1372 bahagi 4. 1372 bahagi 4. Awak akan dapat dekat sini boleh potong lah. 343 dekat sini jadi 1. Kita boleh potong dia. Okay. So, teacher terbalikkan Z kuasa 3 sama dengan 343 7x tambah 8y. Per dengan 1 tak payahlah. Okay, per dengan 1 habis. Kemudian kuasa 3 bawa ke sebelah jadi Z sama dengan kuasa kuasa 3 kan semua ni boleh, tak ada masalah. Kuasa 3, punca kuasa 3. 343 kurungan 7x tambah 8y. Okay, soalan teacher. Boleh tak punca kuasa 3 kan 343? Cuba awak tekan kalkulator, shift. Boleh dapat 7. Kuasa, apa dia? Boleh. Boleh, dapat berapa? 7. Dapat 7. Kan? Jadi kat sini awak boleh potong, sini potong jadi 7. 7 kurungan, sabar dulu. Sebelah sini awak buatkan dia 7x tambah 8y punca kuasa 3. Ataupun teacher buat macam ni lah bagi awak faham jap, sabar jap. Buat dekat sini satu-satu. Punca kuasa 3, 343. Kemudian punca kuasa 3, 7x tambah 8y. Maksudnya punca kuasa 3 ni dia dekat 343 berlaku, dekat 7x tambah 8y pun dia sama. So, yang ini kita boleh hapuskan, jadilah 7. Okay, 7 tak depan sikit. Kemudian punca kuasa 3, 7x tambah 8y. So, ini jawapan akhir dia lah. Okay. So, macam-macam teacher tengok jawapan. Tak apa. At least awak try lah. Bagus. Okay, at least you have try. So, jawapan dia 7. Punca kuasa 3, 7x tambah 8y. Actually, soalan dalam buku ni is quite advanced. So, bagus sebenarnya untuk awak. Tetapi, pastikan faham betul-betul lah. Okay, faham betul-betul dah boleh buat. Buku ni ada advance sikit lah soalan-soalan dia, teacher perasan. Kalau buku form 3, dia tak advance sangat. Lepas tu teacher suggest beli buku ni. Teacher tengok form 3 okey. Sekali yang ini form 2 punya dia agak ni sikit lah. Okey, habisnya kita masuk kepada soalan seterusnya. Tak apa Amir. Buat dalam kereta pun okey Amir. Baguslah, ada effort awak. Zara, 4 tu awak kena matikan Zara. 4 ni awak dah potong dengan 1372 kan? So, tinggallah 343. Per 4 tu dah tak ada dah. Per 4 tu dah habis. Okay?
4 tu dah tak ada. Sebab awak potong 1372 dengan 4 ni potong. 1372 bahagi 4. Jadi potong-potong, sini tinggal 343, sini tinggal 1. Bila tinggal 1, tak payah letak bawah dia lah. Okay. Alright, kita pergi kepada soalan berikutnya. Siapa yang nak tengok atas boleh tengok lagi. Okay, kita tengok kat sini. Diberi S sama dengan V kuasa 2 tolak U kuasa 2 per dengan 2A. Diberi V kuasa 2 tolak U kuasa 2 per dengan 2A. Cari nilai S. Dia suruh cari nilai S. Inilah S. Jika V sama dengan 9, U sama dengan 5, A sama dengan 3.5. Yang ini kan awak gantikan nilai dia je. Gantikan nilai saja. S sama dengan V kuasa 2 tolak U kuasa 2 per dengan 2A. Okay, gantikan nilai. V dia berapa? V dia 9. Masukkan nilai 9 kuasa 2. U dia 5. Tolak 5 kuasa 2. Perkan dengan 2A. 2 darab 3.5. Kalau awak nak tekan kalkulator boleh. Tetapi okay, kita cuba tekan kalkulator. Teacher lebih suka kalau awak tekan satu persatu tau. Tekan satu persatu lah. 9 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Sekejap, yang ni dia suruh buat macam ni. Tekan je lah kalkulator 9 kuasa 2 awak dapat 81 tolak 5 kuasa 2 dapat 25 per dengan 2 darab 3.5 dapat 7. Okey. Bila awak tekan kalkulator, pastikan letak kurungan dulu yang ini. 81 tolak 25. Kita tengok sekejap. Buat kurungan dulu. 81 tolak 25. Baru awak bahagi ataupun per. Perkan dengan 7 tadi. Maka dapatlah jawapan dia 8. Okay. 81 tolak 25 per dengan 7. Jawapan dia 8. Kalau awak tak letak kurungan dekat dalam kalkulator, dia akan jadi lain tau. 81 tolak 25 bahagi 7. Awak akan dapat jawapan lain. Okey? Sebab dia akan buat operasi bahagi dulu. Tetapi awak kena letak kurungan dekat sini. Bila letak kurungan, baru dapat jawapan dia betul. Sebab tu kadang-kadang buat exam kan, rasa macam teacher saya yakin dah saya boleh buat kan. Saya yakin betul jawapan saya. Padahal dia salah. Sebab apa? Inilah teknik-teknik ni lah, teknik tekan kalkulator lah, teknik bawa kiri ke kanan lah, kan. So jadilah jawapan dia 8. Okey, di sini awak buat soalan A. Diberi U sama dengan 2S tolak A T kuasa 2 per dengan 2T. Cari nilai U. Okey, cari nilai U jika S sama dengan 32, A sama dengan 2, T sama dengan 4. Masukkan nilai saja. Sonang je ni kan. U sama dengan 2S tolak A T kuasa 2 per dengan 2T. Gantikan nilai dia. Hati-hati tekan kalkulator. Okay? Saya bagi masa 4 minit atau 3 minit dah siap boleh hantar.
Okey, ada yang dah siap? Bagus. Lagi, siapa yang dah siap boleh hantar. Okey. Zara dah siap Zara? Lagi sikit. Lagi sikit, okey. One more minute. Okey, so kita bincangkan 2S masukkan nilai saja. 2S adalah 32 tolak A. A 2, T 4, so 4 kuasa 2. Per dengan, saya ingat pula. Per dengan 2 darab 4. So dekat sini awak dapat 2 darab 32, 64 tolak 2 darab 4 kuasa 2. 4 kuasa 2, 16 darab 2 dapat 32 per dengan 8. Okay, so boleh tekan kalkulator ni. 64 tolak 32 bagi 8. 64 tolak 32 bahagi 8. So awak akan dapat jawapan dia 4. So S sama dengan 4. Hilanglah cibunya ni. S sama dengan 4. Atau nak buat satu-satu pun boleh kan? Macam siapa buat, Amir buat 64 tolak 30 dapat 32. 32 bagi 8 dapat 4. Boleh juga. Okay. Alright, so B dengan C nanti awak buat sendiri dekat rumah, homework. Kita pergi kepada soalan nombor 7. Ni susah sikit lah. Cari nilai bagi setiap pemboleh ubah yang berikut. Find the value of each of the following variables. Okay, diberi 5P sama dengan, yang ni kita tak payah tengok lagi. Teacher buat kiraan kat tepi dia. 5P sama dengan 8Q tolak 4R. Cari nilai Q. Kalau tadi, senang je kan? Dia semuanya belah sini. Cari nilai U. Cari nilai S. Nanti dia suruh cari apa? Cari nilai Y. So tak ada masalah. Okay, sekarang dia suruh cari nilai Q. Q-nya di mana? Q-nya dekat sini. Okay. Apabila P sama dengan 20. Okay, gantikan nilai dulu. 5 letak 20. Sama dengan 8Q tolak 4R. R negatif 3. Okay. 5 darab 20 dapat berapa? Siapa boleh bantu teacher? 5 darab 20 dapat 100. Betul. 8Q negatif 4 darab negatif 3. Awak akan dapat positif 12. Thank you Ash. Okay. 5 darab 20, 100. 8Q negatif 4 darab negatif 3 dapat positif 12. So dari sini awak terbalikkanlah. Kita terbalikkan semua. Yang ini kita letak sebelah kiri. 8Q tambah 12 sama dengan 100. Teacher terbalikkan kedudukan ya. Yang ini letak kat kiri. Yang ini letak dekat kanan. Terbalikkan kedudukan. So dari sini awak buat macam mana?
Bawa lah positif 12 ni macam biasa. Positif 12 bawa ke sebelah jadi negatif. So 100 tolak 12 sama dengan 8Q. Okay. Bantu teacher tekan kalkulator. 100 tolak 12 dapat berapa? Lapan puluh lapan. Teacher tertekan ke? Ya ampun. Teacher tertekan mute ke? Tak tahulah teacher. So dapatlah 88 bahagi 8 sama dengan 11. Okay. So Q sama dengan 11 lah. Teacher ulang Awak gantikan nilai je dulu. Q masukkan 20. P masukkan 20. Q kita nak cari. R negatif 3. Okay. Lepas tu awak kembangkan 5 darab 20, 100. 8Q negatif 4 darab negatif 3 dapat positif 12. Okay, terbalikkan. 8Q tambah 12 dekat sebelah kiri, 100 dekat sebelah kanan. Terbalikkan saja. Jangan tukar simbol terbalikkan saja. Kemudian positif 12 bawa ke sebelah jadi negatif. Kemudian 8 bawa ke sebelah jadi bahagilah. Okay, so jawapan dia 11. Alright, cuba buat soalan A. Diberi 4K tolak 5M per dengan 3N sama dengan 6M. Oi. Cari nilai K apabila M sama dengan 24, N sama dengan 10. Masukkan nilai dulu. Masukkan nilai semua, kemudian bawa lah cari nilai K. Right, yang ni saya nak suruh awak hantar. Hantar. Tak banyak sangat soalan dia, sikit je. Dah siap, enter. Cikgu, Ya. negatif 5M dengan negatif 5M per 3M tu kan? Negatif tu dia mewakili sekali 5M dengan 3M tu. Kejap. Tak dengar. Ulang sekali lagi. 5M dengan 3N. Lepas tu? Kan dia kan negatif 5M dengan 3M kan? Kejap. Okay. Negatif 5M per 3M. Jadi dia macam negatif 5M dengan negatif 3M Dia sekali lah. Tapi tak, awak masukkan je nilai ni. Awak masukkan je. Dia jadi 5 darabkan dengan 24 per dengan 3 darab dengan 10. Negatif ni awak biar dulu. Nanti dah dapat nilai, barulah bawa dia ke sebelah jadi positif. Oh, itu cara mula sebab tak penting lah. Kira dulu nilai dia. 5 darab 24 per dengan 3 darab 10 dapat berapa? Terima kasih, cikgu. Nanti negatif yang awak dapat tu bawa sebelah jadikan dia positif. Okay ya? Ya, terima kasih, cikgu. Sama. Sekejap, M ni masukkan nilai. M berapa tau? 24. Dah siap boleh hantar.
Okey, ada yang dah hantar, bagus. Ada lagi seminit, kita akan discuss. Okey, so kita discuss. Kita tengok dekat sini ya, 4K sama dengan 5 darab 24 per dengan 3 darab 10. Okey, yang ni nak tekan kalkulator pun boleh. 5 24 untuk kurungan bahagi 3 kurungan 10. Betul? Untuk kurungan. Kau dapat 400. Salah dia ni. 5 24 bahagi 3 darab 10. Okey, ataupun kena buat bentuk macam ni lah. Buat satu je lah, 5 darab 24. 5 darab 24 awak akan dapat 120. Buat satu lah, senang. So 4K tolak 120 per dengan 30. Okey, selesaikan yang ini dulu Sama dengan 6 darab 24 awak akan dapat 6 darab 24 awak akan dapat 144. 144. Ini 4 Okey, 4K 120 bagi 30. Tekan kalkulator. 120 bagi 30. Awak akan dapat 4. So dekat sini 4K tolak 4 sama dengan 144. Macam biasa, bawa negatif 4 ke sebelah jadi positif. Jadilah 4K sama dengan 144 tambah 4. Jadilah 4K sama dengan 148. Dah habis ke belum ni? Dah habis ke belum ni? Belum habis lagi Sini 4 darab K. Jadi, bila dia darab, awak bawa 4 tu ke sebelah jadi bahagilah. K sama dengan 148 bahagi 4. Awak akan dapat 148 bagi 4. 148 bahagi 4. Awak akan dapat 37. Okey, 37. K sama dengan 37. Kalau dia ada 2K, dia ada 4K, kena bahagilah ni. Kalau dia ada negatif 2K, bahagi negatif 2. Kena bawa ke sebelah. Faham tak? Jangan tinggalkan dia 2K, 4K, negatif 2K. Okey? Dan seterusnya. Okey, nanti untuk homework awak siapkan B dan C ni dan yang bawah ni lah. Nanti kalau teacher sempat, teacher buat video untuk B ni. Okey, so homework awak adalah semua soalan ni. B yang belum terisi ni semua buat. Sekejap, muka surat 23. Sekejap saya letak kat sini. Muka surat 23, 24, 25. Objektif buat semua soalan. Okey. Awak nanti bulan 5 ke bulan 6 tengah tahun. Kalau SPM diorang form 5 semua bulan 5 ni. Ini bulan 5. Bulan berapa Amir? Bulan 5. Bulan 5 kan?
Bulan 5. Alisha bulan berapa? 5. 5 kan? Teacher yakin lah Zara pun mungkin lah bulan 5 juga ni. Okay, so buat semua soalan ni. Minggu depan kita buat ulang kaji soalan exam. Lepas tu teacher akan bagi soalan exam lah. Okay? Sama ada teacher akan jadikan homework exam ataupun the next ni. Tengoklah macam mana. Okay, minggu depan punya kelas kita akan bincangkan soalan-soalan exam. Nanti teacher akan buat test sikit lah. Pukul 8 juga kan? Apa dia? Pukul 8 juga kan kelas tu? Kuat sikit tak dengar. Apa dia? Pukul 8 juga kan kelas tu? Sama je. Teacher buat pukul 8. Teacher memang awal sikit lah pukul 8 sebabnya 9 dan ke atas tu awak boleh buat benda lain kan. 9.30 dan ke atas tu. Teacher buat awal sikit ya. Pukul 8. Macam biasa sama je. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama Zara.